Kepercayaan yang kita nak robohkan hari ini, orang kurus tak mungkinlah ada kolesterol tinggi. Saya yakin kita semua pernah dengar ayat ni. Atau mungkin kita sendiri pun pernah percaya kan? Sebab bunyinya macam logik. Kolesterol kan selalu kita kaitkan dengan lemak, dengan berat badan berlebihan. Tapi hakikatnya jauh lebih kompleks daripada itu. Dan inilah mesti anda pernah tengok kawan yang kurus kan? Makan apa saja dia nak tapi badan maintain. Kita pun fikir, wah untungnya badan mesti sihat walafiat. Anggapan macam ni memang biasa sangat kita dengar. Tapi macam mana kalau saya cakap anggapan tu sebenarnya salah besar? Hari ni, jom kita bongkar satu mitos kesihatan yang paling mengelirukan. Mitos yang kata orang kurus ni kebal daripada masalah kolesterol tinggi. Okey, kita terus masuk ke isunya. Mitos ni, ia bukan sekadar salah faham biasa tau. Sebenarnya, ia antara mitos yang paling bahaya sekali. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab, ia bagi kita satu rasa selamat yang palsu. Fikir macam ni, kita tengok cermin. Aku nampak sihat kat luar, so dalaman pun mesti okey lah. Betul tak? Perasaan selamat inilah yang buat kita terlepas pandang bahaya yang sebenarnya tengah senyap-senyap membesar dalam badan kita. Dan itulah yang paling menakutkan, kan? Inilah dia. Kepercayaan yang kita nak robohkan hari ini, orang kurus tak mungkinlah ada kolesterol tinggi. Saya yakin kita semua pernah dengar ayat ni. Atau mungkin kita sendiri pun pernah percaya kan? Sebab bunyinya macam logik. Kolesterol kan selalu kita kaitkan dengan lemak, dengan berat badan berlebihan. Tapi hakikatnya jauh lebih kompleks daripada itu. Dan inilah realiti sebenar. Cuba tengok gambar ni. Ia macam iceberg. Apa yang kita nampak kat luar, badan yang kurus tu, itu cuma puncak iceberg yang kecil je. Kesihatan dalaman kita, terutamanya risiko kolesterol, itulah bahagian besar yang tersembunyi kat bawah permukaan air. Jadi poin utamanya kat sini, kurus tak semestinya sihat di dalam. Jadi, kalau bukan berat badan yang jadi ukuran, apa sebenarnya yang tentukan kesihatan dalaman kita? Jawapannya, tabiat harian kita. Jom kita kenal pasti 3 musuh dalam selimut yang mungkin tengah rosakkan salur darah anda, walaupun nombor kat penimbang tu tak bergerak langsung. 3 musuh ni, memang sangat biasa. Terutamanya untuk orang yang rasa dia boleh lepas sebab badan tak naik. Apa dia? 1, makan tak jaga. 2, hari-hari minum manis. Dan 3, jarang sangat bersenam. Nampak macam biasa. Tapi setiap satu ni ada cara tersendiri yang mengejutkan dalam menyumbang kepada kolesterol tinggi. Jom kita bedah satu-satu. Okey, kita mulakan dengan musuh nombor 1. Makan sembarangan. Anda mesti ada kawan macam ni kan? Metabolisme tinggi, makan nasi lemak 2 pinggan pun berat tak naik. Tapi walaupun badan dia tu power bakar kalori, itu tak bermakna badan dia boleh raibkan kesan lemak tepu dan lemak trans dari makanan macam yelah roti canai banjir atau burger cheese meleleh tu. So, apa jadi kat dalam badan? Bila kita makan makanan berlemak macam tu, hati kita akan bertindak balas. Macam mana? Dengan menghasilkan lebih banyak kolesterol LDL atau kita panggil kolesterol jahat. Cuba bayangkan salur darah kita ni macam highway. LDL ni pula macam kereta-kereta yang rosak. Kalau dah terlalu banyak sangat kereta rosak ni, apa jadi? Ia akan tersangkut kat tepi dinding highway tu, melekat kat situ dan lama-lama dia akan jadi plak keras yang buat jalan jadi sempit. Benda ni tak tambah berat badan pun, tapi disenyap-senyap membina kesesakan dalam highway kita tanpa kita sedar. Seterusnya, musuh nombor 2. Yang ni pun selalu orang pandang remeh, terutamanya orang kurus. Minum manis. Ramai yang fikir, alah gula ni untuk kencing manis atau gemuk je. Tapi sebenarnya, gula ada kaitan secara langsung dengan sejenis lemak lain yang sama bahayanya dalam darah kita. Macam ni, bila hati kita lemas dengan gula yang berlebihan, bayangkan teh boba setiap hari atau kopi 3 dalam 1 tu. Hati kita tak boleh nak simpan semua gula tu. Jadi, apa dia buat? Dia tukarkan gula yang lebih tu kepada sejenis lemak yang dipanggil triglycerida. Lemak ni kemudiannya dilepaskan ke dalam aliran darah. Dan sama macam LDL tadi, triglycerida yang tinggi ni pun akan menyumbang kepada pengerasan dan penyempitan salur darah kita. Dan musuh yang ketiga ni pula berpunca daripada satu logik yang salah. Ayat dia macam ni. Saya kan dah kurus, buat apa nak bersenam lagi? Pemikiran macam ni tak faham tujuan sebenar senaman untuk kesihatan jantung kita. Ia bukan setakat nak bakar kalori atau nak kuruskan badan, tahu tak? Sebenarnya, fungsi utama senaman dalam hal ni adalah untuk tingkatkan paras HDL atau kolesterol baik. Ingat tak analogi highway tadi?
Kalau LDL tu kereta rosak yang buat jalan sesak, HDL ni pula ibarat trak tunda atau lori sampah. Tugas dia akan kutip semua LDL yang tersangkut tu dan bawa balik ke hati untuk dibuang. Dan senaman adalah cara paling power untuk kita tambah bilangan lori sampah ni dalam darah kita. Berita baiknya, anda tak perlu jadi atlet Olimpik pun. Garis panduan cuma sarankan sekurang-kurangnya 150 minit senaman intensiti sederhana setiap minggu. Itu lebih kurang 30 minit 5 kali seminggu. Jalan laju sikit pun dah kira tau. Jadi kuncinya kat sini bukan pasal kena bersenam gila-gila, tapi pasal konsisten. Buat secara berterusan. Okey, jadi sekarang kita dah tahu macam mana 3 tabiat ni, makan tak jaga, minum manis dan tak aktif boleh tingkatkan lemak jahat dalam darah kita. Tak kisahlah kurus ke gemuk. Sekarang, jom kita tengok dengan lebih dekat. Kat mana sebenarnya kerosakan ni berlaku? Soalannya sekarang, kalau lemak tu tak pergi ke perut atau pinggang orang yang kurus, habis tu dia pergi mana? Kat mana dia menyorok? Nah, inilah jawapannya. Lemak yang paling bahaya bukanlah lemak yang kita boleh picit kat perut tu. Tapi ia adalah lemak yang berkumpul secara senyap-senyap di dalam dinding salur darah kita. Macam dalam gambar ni. Bayangkan paip sinki kat rumah. Kalau hari-hari kita tuang minyak lebihan masak dalam tu, apa jadi? Lama-kelamaan, paip tu akan tersumbat dari dalam, kan? Walaupun dari luar, paip tu nampak elok je. Macam itulah juga dengan salur darah kita. Proses pembentukan plak dalam salur darah ni ada nama saintifik dia, atherosklerosis. Dan satu benda yang kita kena ingat pasal atherosklerosis ni ialah ia sangat demokratik. Maksudnya, dia tak peduli pun sama ada anda kurus ke, gemuk ke, lelaki ke, perempuan ke. Dia cuma peduli tentang apa yang masuk dalam badan kita dan sama ada kita aktif atau tak. Itu je. Bila dah faham semua ni, kita kena ubah cara kita fikir pasal kesihatan. Ia bukan lagi pasal apa yang kita nampak kat cermin. Ia pasal apa yang berlaku di dalam. Jadi, apa sebenarnya ukuran kesihatan yang betul? Mesej utamanya kat sini sangat jelas. Tolong jangan ukur kesihatan anda dengan saiz pinggang semata-mata. Cermin tu bukan pengukur yang tepat. Satu-satunya cara untuk tahu keadaan sebenar dalam highway badan kita adalah melalui pemeriksaan kesihatan dan ujian darah secara berkala. Dan ini untuk semua orang, tak kira saiz badan. Jadi, sebagai rumusan, kalau ada 3 benda je yang anda perlu ingat dari perkongsian kita hari ini, inilah dia. Nombor 1, kurus tak sama dengan sihat di dalam. Nombor 2, tabiat harian anda jauh-jauh lebih penting daripada nombor atas penimbang. Dan nombor 3, yang paling penting, lemak paling bahaya ialah lemak yang kita tak nampak dengan mata kasar. Sebelum kita habis, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Sekarang kita dah tahu bahaya sebenar ni tersembunyi dan kesihatan dalaman tak boleh nampak dari luar. Cuba fikir sekejap. Apa satu je perubahan kecil yang anda boleh mula buat esok? Bukan untuk ubah penampilan luaran, tapi khas untuk jaga highway kat dalam badan anda tu.